welcome back to my YouTube channel. So hari ni kita nak sembang-sembang sikit and I akan unboxing, okay? Unboxing benda yang lama sangat I tunggu ni. Yes, cuping. Akhirnya dah sampai. You guys tahu kan, I memang nak sangat cuping ni, betul tak? Even in my previous video, I dah cakap dah, I nak big flat cuping, betul tak? So actually, my friend helped me to order together at Taobao because I've never have experience ordering on Taobao. So this is my first time. She suddenly asked me, you nak tak? Macam tu. So we order it together lah. You guys must be pelik kan, kenapa dia sampai lambat sangat? Betul lah. Padahal in my previous video, I cakap I akan dapat secepat mungkin, betul tak? Asalnya, I already have a plan to order through group order, GO. Okay? This way selalunya jimat postage dan sebagainya lah sebab kita order sekali macam tu kan. My seller admin, we call it as A lah. She's supposed to order from another seller, so she find another seller lah that sells cuping. We call it as B, this another seller. Okay, at first all okay lah kan, all seems okay. Then suddenly after B cakap dekat A yang okay, the item is on the way inside the cargo, while we were both waiting, I mean my seller admin si A tu and also me also lah waiting for the item, suddenly B do a full refund to A. So she left A confused, but A is very nice to me. She was very jujur sangat-sangat. For me, I kesian dekat A lah sebab macam dia dah usaha sebaik mungkin kan untuk dapatkan barang tu tapi tak dapat. And A also willing to do full refund to me, which is very nice because other seller might just go away macam tu je kan, tinggalkan kan, but she was very nice. A is not a scammer guys, so you guys can check out their group order. I put it here. A was from Indonesia actually, okay, so you guys can go to this Instagram. I will put it here and you guys can find any items, whether it's like K-pop merch or clothing or skincare in Korea that macam korang susah nak dapatkan ke sini kan, so this person can help you to get it lah. Okay, I nak cerita something lah guys. Sebenarnya kan apa tu, dia macam basah sikit lah, but it's fine. I nak cerita sikit lah guys, yang macam korang tahu kan sekarang ni ramai YouTuber besar dah tak nak buat video kat YouTube dah. I pun rasa hampir give up juga tau at the same time, sebab yelah viewers makin menurun dekat YouTube kalau korang perasan, which is sangat pelik. I tak tahu lah korang mengalami ke tak, tapi YouTuber besar pun mulai merasai lah. And then bila dia post gambar ataupun video dekat Meta, which is Facebook and other place kan, viewers tu lagi banyak tau dekat Meta, which is pelik lah. Tapi walaupun I rasa macam give up kan, macam nak give up post video ke semua, tapi I dah biasa dengan YouTube lah more than Facebook, because Gen Z macam I dah tak pakai Facebook dah. Tapi I tak tahu kenapa trend sekarang banyak orang tengok video dekat I koyak belah sini, sebab sini macam dah tak boleh dah, memang dah tak koyak dah guys. Koyak je lah dari sini. Ayo gunting kecil benar. Okay, tapi I dah biasa dengan YouTube dah guys. Probably I will stay on YouTube je lah kot. Ini saya sendiri bukan juga lagi adakah dia original, YouTube original ataupun tidak. So yang tadi kan, so after I fail untuk dapatkan this thing from A, my friend suddenly go to Taobao and she saw it and then dia ajak sekali. Okay. Kalau ada yang unofficial punya, nanti kita compare je kan. Comel. So dia ada plastik ni lah. Kalau yang original kan, dia wajib ada plastik ni. Okay, dua ni. Saya tak tahu nak nampak ke tak. Guys nampak. Besar. Sekejap, saya tunjukkan korang. Saya compare dengan unofficial punya. Sabar jap. Ni yang unofficial punya guys. Rupa dia pun nampak dia lagi kecil sikit daripada yang original pun. Original pun besar. I rasa ni 40 cm ni 45 ke 50 I think. Okay. Sabar jap.
nanti I akan buat close up apa tu perbezaan lah, okay, antara dua ni. So mari kita buka. This is happy lah kan. I'm so happy. Oh my god. Oh, plastik dia aku buang. Jangan buang plastik dia. Guys. It's so fluffy. Telinga dia. It's so cute. Finally you dekat rumah. Hai. Original punya ni original Kalau original dia ada macam green tag jugalah, cuping macam yang kecil tu kan. Dekat tepi ni. Lepas tu dia ada logo apa tu, ada tag original dia. Aku sekarang nak cabut lah tag ni. See dia ada dia ada logo macam ni. Aku harap korang nampak lah. Nampak ke? Aku harap korang nampak Dreamies. Besarnya kau ni. Besarnya. Ya Allah. Korang boleh cari kat Taobao. Okay, Taobao banyak lagi orang jual, okay. But the prices naik sikit lah. 200 something like that. So, yeah. Oh ya, aku nak tunjukkan korang perbezaan dia lah, okay. Dalam video ni. Pertama, saiz memang dia lebih kecil sikit. Material dia ni lagi lembut sikit daripada yang ni. Both lembut tapi material dia lain. Faham tak? Nampak tak material dia? Susah lah nak beza kan. Dari segi bentuk muka, dia punya jambul dia kalau yang unofficial punya dia jauh lah daripada mata dia. Ini dekat. Okay. I think that's all je lah for today. Itu je aku nak yapping pun sebab nak tunjukkan gitu. So okay guys, thank you so much for watching this video. Itu je aku nak tunjukkan korang. Bye bye.